Daripada ceramah yang Rafizi buat semalam, kita lihat ya, ramai yang kena londeh dengan Rafizi apabila Rafizi menjelaskan satu persatu daripada hujah-hujah yang mereka mainkan untuk menjatuhkan Rafizi Ramli, daripada hujah-hujah mereka mengatakan Rafizi Ramli ini betul lah, macam inilah dan sebagainya. Malam tadi kita dah mendengar. Saya agak tertarik juga. Saya tengah mencari-cari dan tertanya-tanya siapakah sosok yang pengamal media dan sebagainya yang dikatakan Rafizi sebagai mempromosi pencukur bulu ketiak ni kan. Dan banyaklah yang kita tengok. Isu gemuk lah semalam kan, semua keluar daripada mulut Rafizi. So inilah orang kata perjuangan yang dibuat oleh Rafizi dalam parti ini. Dan saya harap mereka-mereka yang boleh mengundi untuk pemilihan parti kali ini, jangan kita tersalah langkah. Yang mana kalau kita lihat damai pun yang dah tak damai sekarang ni, mereka sedang mencari hujah ya untuk menyerang Rafizi. Dan ikut pengamatan saya sendiri dalam isu ini, Rafizi ini dia bergerak PP dan sebagainya. Ini yang lebih berbahaya, kerana mereka-mereka ini akan memburukkan Rafizi Ramli ini kepada akar umbi dengan lebih dekat lagi. Jadi memang betul kempen yang dibuat oleh Nurul Izzah di sana, dia kata damai. Tapi kempen dia di bawah ini merosakkan reputasi Rafizi Ramli dengan teruk sekali. Okey, sebab itu kebanyakannya kalau di Sarawak ini, mana kepimpinan mereka-mereka yang datang ceramah yang nak bertanding MPP ini, mereka tidak berani untuk menjemput saya. Tetapi sebahagian daripada ahli-ahli saya di bawah, mereka panggil. Dan bila panggil, mereka akan datang balik kepada saya. Dan ada yang mereka rakam dan sebagainya. Dan saya lihat. Jadi, saya amat titik berat lah perkara ini. Kita bertanding dalam parti. Tetapi sebenarnya siapa yang buat onar dulu adalah mereka yang sekarang ini bersama dengan Nurul Izzah ni. So, kamu orang dah ada poin untuk menang. Nurul Izzah dah ada poin tau. Yang pertama kita tahulah anak bapak. Semua orang nak cari anak bapak lepas ni. Yang itu yang pertama. Yang kedua, semua menteri-menteri YB segala macam ni semua pergi nyokong Nurul Izzah juga. Dan mereka yang nak bertanding di peringkat cabang dan semua wanita semua pergi cari Nurul Izzah. Semua dah. So tidak perlulah takut dengan Rafizi Ramli ini. Sekarang ini menyerang habis-habisan Rafizi Ramli tak guna. Kan? Rafizi Ramli sekarang ini mempertahankan diri dia. Kamu orang yang menyerang dia. Paling pun yang nak membuat kenyataan-kenyataan ataupun media-media ni, paling pun saya pun yang agak ke depan dan beberapa yang lain. Jadi kenapa nak takut dengan sosok Rafizi Ramli ini? Okey. Kalau saya lihat ya, daripada segi percaturan, kalau hak untuk semua ahli-ahli di bawah mengundi, sebenarnya Nurul Izzah sudah ketinggalan jauh. Tetapi atas proses pengundian baru yang ada ni, yang perlu KYC dan sebagainya ini, dan melalui calon-calon yang menang, EJK yang menang dan sebagainya ini, saya nampak agak sukar. Tetapi peluang Rafizi masih ada kepada ahli-ahli yang layak mengundi ini. Saya yakin di situ. Saya harap ahli-ahli boleh berubah di situ. Dan saya juga lihat bahawa pemilihan parti kali ini adalah satu pemilihan yang menjadi satu sejarah kepada saya sendiri, kepada Rafizi Ramli itu sendiri, supaya kita tahu ya, kawan-kawan kita yang selama ini yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita tolong, akhirnya dia kembali menggigit kita ya. Umpama kita membantu anjing yang sedang tersepit, akhirnya bila kita dah lepas bantu, dia gigit. Macam cerita buaya dengan cangkancir lah. Dah di puncak kuasa, berbarah, musuh tepuk tangan. Sungguh ambil alih kuasa. Ini bagus, Norizam Saleh. Saya nak beritahu. Ini bukan isu berbalah ya. Semalam Rafizi Ramli dah pun menjelaskan bahawa satu perkara. Sebelum ini Rafizi Ramli telah pun, mereka juga telah pun membuat satu ketetapan agar pemilihan parti tak perlu dibuat untuk penggal ini. Kita boleh tarik untuk ke satu lagi ke hadapan selepas pilihan raya. Kita buat pemilihan parti.
Tetapi sebahagian daripada mereka yang tidak sabar untuk mendapat jawatan, sebahagian daripada mereka yang belum dapat jawatan, dapat kuasa, ingin berebut jawatan itu. Jadi pemilihan parti ini adalah untuk mereka berebut jawatan di atas. Jadi perkara ini, sekarang ini kenapa jadi macam ni? Kerana perkara-perkara inilah. Jadi mereka dah tak sabar. Saya tertarik dengan AMK Malaysia sekarang ini yang menang tanpa bertanding. Ya, Kamil Munir yang pada saya dia datang ke Kuching waktu itu, saya yang membuat talk dekat atas kerana saya mewakili MPN, dan apabila dia duduk bersama dengan saya waktu itu, saya melihat sosok dia dan saya ni boleh lihat siapa orang. Dan akhirnya apa yang dilihat oleh Rafizi berkenaan dengan Ketua MK Malaysia ini, saya rasa sama. Cuma saya tak nak keluarkan kerana dia MK waktu itu. Tapi saya lihat memang ada satu kelainan yang pada saya, cara dia berceramah, cara dia datang ke Sarawak itu, dan saya dapat melihat ya bahawa, tapi tak apalah, peluang dia kita tengok macam mana. Untuk MK okeylah, untuk pentadbiran negara, kalau ini yang kita pilih semua, saya lihat PKR ni pada masa akan datang akan ditelan zaman lah. Mungkin PKR akan menjadi satu parti yang akan datang, yang akan menjadi lemah seperti mana MIC, MCA. Poinnya, orang daripada MIC datang kepada parti keadilan, cuba untuk membentuk parti keadilan. Sedangkan dia duduk dalam MIC sudah terlingkup hari ini. Kalau kita nak suruh orang daripada luar datang untuk membentuk parti kita, yang mana parti dia sudah lingkup, tak lama lagi parti keadilan sama juga lingkup macam MIC. Okey? Inilah budaya yang menyebabkan parti-parti yang begitu kuat dulu lingkup. Jadi kami ni yang sayang parti hari ini, yang kita tidak nak perjuangan itu lari, kita sedang menonton perkara ini, dan hari ini kamu orang tak hargai, mereka-mereka yang di luar sana tak hargai pandangan kasar kami ini. Jangan menyesal, mereka tak akan menyesal. Kamu orang yang akan menyesal, kamu orang yang mengundi mereka ini nanti, kamu orang yang bersekongkol untuk naik ke mereka ini nanti, kamu orang yang menyesal. Sebab apa saya kata kamu orang yang akan menyesal? Mereka dapat jawatan, mereka jadi YB, mereka jadi menteri, mereka jadi sutpol, mereka dapat jawatan lantikan politik, dan akhirnya dapat pencen. Kamu orang tetap jadi pejuang macam orang bodoh dekat bawah. Mereka ini naik ke atas. Tanya Kamil Munir sekarang ni, jawatan apa dia dapat? Tanya orang MAC itu, dia dapat jawatan apa sekarang ni? Kamu tanya menteri-menteri yang sedang menyokong sekarang ni, menteri-menteri besar sekarang ni. Mereka sudah ada pencen.